lama dah perhati ni. Cuba review Chris Jericho. Attitude Era yang kat belakang tu. Tu, yang tu. Okay, boleh? Jom kita review. Yang komen ni pun bukan orang lain. Gua punya brother ni, babe. Dia pun ada buat review mainan wrestling. Dia juga salah seorang yang kalau Impact Wrestling ada show, mesti dia datang. Mesti dia datang. Kalau korang nampak aku datang, dia mesti ada dekat-dekat dengan aku tu. Ni dia. Attitude Era punya Chris Jericho. Hai. Alamak. Dalam tak ada. Kita review kotak je boleh tak? Review kotak. Chris Jericho. Okay. Ni dia. Kotak dia. Ni belakang. Okay, jom kita cari dia punya figure. Aku rasa aku dah display area sini ni. Untuk pengetahuan korang, pada 14 Februari 2026 ni, Impact Wrestling dia akan mengadakan Wrestling Legend 2 dekat Space Rubik Puchong. So kalau korang nak beli tiket ke apa, korang boleh pergi dekat Impact Wrestling punya page ni. Korang carilah cara macam mana nak beli tiket dia. Jom kita cari kita punya Y2J ataupun Chris Jericho ni. Ni dia. Ni dia Chris Jericho. Yang Attitude Era punya, yang gua punya brother Safiq Jan nak tengok. Ni, nampak ni. Ini baju dia, Raw is Jericho. Okay. Right, jom kita tengok dia punya seluar. Tengok ni Jericho. Right. Okay, sebelah pun ada tulis Jericho. Okay, ini dia. Rambut dia lawa. Rambut dia lawa. Muka dia agak kurang real. Tapi rambut dia okey. Rambut dia okey. Cun. Tapi dah jauh okey je nak buat main kan. Ya. Bestnya. Lama tak main-mainan lah. Puas hati. Chris Jericho Attitude Era. Kalau suka, komen suka ramai-ramai. Okay. Alright. So, kalau korang nak tengok figure lain yang dekat belakang tu, korang boleh drop korang punya request di ruangan komen. Jangan lupa like, follow, and share. Saya Brock Toy. Bye-bye.